Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Jadi, hari ni pada 16 Mei 2025, sekarang dah waktu malam dah. So, cuma malam ni tak ada market. Jadi, kita akan recap apa yang berlaku untuk sesi tengah hari tadi. Baik, untuk setup hari ni, kita ada setup sunlight yang berlaku pada pukul 12 tengah hari. Setup kita simple je. Kita tunggu pukul 12 tengah hari ataupun pukul 10 malam. Dua waktu ni sajalah. Baik, so sekarang ni kita menunggu untuk sama ada terbentuknya candlestick arah untuk berlaku. So, anda kena tahulah macam mana nak tahu candlestick arah itu bentuknya macam mana. So, sekarang ni kalau anda lihat di sini, kita ada candlestick arah yang telah berlaku. Yang mana ianya buka daripada dalam zone, okey, buka daripada dalam zone dan tutup di luar zone. So, kita pun ada buat sekarang ni, kita punya arrow ni should be dah semakin better. So, kita dah tengok dekat sini ada buka daripada dalam zone dan tutup di luar zone. Baik, so untuk semasa ni, apa yang kita punya decision adalah kita akan gerak kepada bullish. So, kita akan gerak kepada bullish dengan targetnya adalah pada sini. Kita gerak pada bullish, kita target pada atas. So, bullish ni sekarang ni, anda boleh cari option untuk peluang entry dalam zone ataupun within 5 tick di luar zone lah. So, macam this case, tak jauh sangat. 3858, 3859. So, kita boleh untuk ke arah bullish terus lah. So, sebab risikonya pun just 15 tick je. So, saya consider okay. Baik. So, sekarang ni kita nak TP kita adalah kita nak cuba TP di atas. Kita nak TP satu kita di sini. Baik. So, kita try lah tengok macam mana keadaan dia. Jadi sekarang ni anda lihat apa yang telah berlaku adalah ianya telah memecahkan zon yang bertentangan. Yang mana kita tadi dah buy. Lepas tu ianya telah break and close di luar zon yang bertentangan. So sekarang ni condition semasa, apakah keputusan kita? Kita perlu cut position. So kita akan cut position between 5 tick within the zone ataupun dalam zone. Which one is yang kita rasa suits dengan kita punya risk appetite lah. So macam this case saya pun cut lah position. Saya cut position ataupun saya tunggu semasa dianya di dalam zone pun okay. So sekarang ni saya ambil keputusan untuk cut position lah sebab 3843 dengan 3841 ni tak ada jauh beza sangat. Just 2 tick. So sekarang ni apa yang kita buat adalah kita akan go for mode recovery. Alright. Mode recovery ni adalah untuk kita nak minimalkan kita punya loss ataupun mungkin kita nak boleh dapat beberapa take profit lagi lah. Sama je SOP-nya. Kita sekarang ni kita target kita nak pergi ke TP1 sekurang-kurangnya. Kita akan pergi ke TP1 ataupun mungkin TP2. Alright. Jadi macam case hari ni sebab sesi semalam pun kita tengok sebab sesi semalam pun tak berapa memberangsangkan. So, saya buat keputusan untuk cuba mengambil TP di 1.5. Which is sekitar this one. Alright. 3818. So, saya pun menunggulah untuk A-nya pergi ke bawah. Jadi, kita lihat apa yang telah berlaku. Kita lihat seterusnya. SOP dia sama. Kalau dia break ke zone yang bertentangan, kita akan cut position lah. So, kita pun monitor dan menunggu. Trading ni adalah waiting game. So, kita menunggu sahaja. So, sekarang ni apa yang anda lihat dekat sini. Ianya hampir-hampir touch TP1 kita. Ianya hampir-hampir. Lagi beberapa tick. Yang lagi satu tick je untuk ianya touch TP1 kita. So, apa pendekatan yang saya buat. Entry yang saya di sini. Entry yang telah saya lakukan di sini, saya akan break even kan dia. Saya akan break even. Mungkin break even beberapa tick. Ataupun mungkin break even plus 1 atau break even same price lah. So macam this case saya ambil break even di 5 tick di luar zone lah. Yang mana entry saya kat atas tu. Siapa yang dapat entry dekat atas ni lagi cantik. Siapa yang dapat entry kat dalam zone lagi cantik. Siapa yang menunggu low risk akan dapat lagi banyak reward dia lah. Saya ni jenis mid to high risk sikit. Tadi pun saya ada tengok ada klien yang memang tunggu dekat dalam zone. So dia pun dapat reward yang cantik lah untuk hari ni. Alright. So sekarang ni apa yang kita lihat. Kita pun dah tengok ianya dah hampir touch kita punya TP. Kita pun bijak. Be smart. Kita tak adalah biar ianya run kosong macam tu.
So kita akan secure juga position kita dengan buat break even. Alright, sebab kita target ni kita tak target TP1. Kalau target TP1 terus kita boleh je actually cut dekat sini. Kita nak cuba target TP yang seterusnya kalau boleh. Alright, ataupun ada yang mungkin dapat TP2, hampir ke TP3 tadi yang saya tengok. So sekarang ni kita akan menunggulah. Kita menunggu. Kalau kena kita punya break even tak apalah. Kita tengok next trade. Baik. So macam this case, ianya dah pun hit kita punya TP. Dapatlah net lah beberapa tick. So sekarang ni apa pesanan penting dekat sini adalah anda perlu percaya SOP trading anda. Put the trust in the system. Bila hati anda berbolak-balik, iaitu yang menguji anda punya kepercayaan tu. Market ni memang sentiasa akan menguji anda punya emosi. So bila dia loss tu, anda pun dah rasa macam takut nak masuk entry. So that's bahayalah benda tu. Anda kena ada trust di dalam sistem anda sendiri. Misal kata macam SOP, saya pun dah kata kalau dah hampir touch TP1 ataupun dah touch TP1, anda boleh je terus clear position ataupun anda boleh buat nak hold ke TP seterusnya pun boleh, tapi anda kena buat break even something like that. So benda tu adalah SOP yang kita dah buat untuk secure anda. So kita ada strategi. Anda nak pergi ke sana, apa kena buat. Anda nak pergi ke tempat lain tu, apa yang nak kena buat. So benda tu anda kena faham dan trust, percaya sistem anda. Minggu ni punya trading memang agak mencabar, tapi tak apa. Kita kena tahu market memang keadaan macam ni. Tapi anda kena ingat, benda ni kita tak boleh kawal. Yang kita boleh kawal hanyalah kita punya risiko. Dekat situ yang penting. Waktu anda kena cut, adakah anda cut? Waktu anda perlu recover, adakah anda buat recover? So anda kena tanya diri anda, tepuk dada, tanya adakah anda percaya kepada sistem yang anda gunakan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa next week.